Mari kita baca soalan. Raja 1 ialah garis lurus yang kita dapat selepas mengambil lengkung Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak 5 dan diplot semula dalam bentuk linear. Garis ini mempunyai pintasan Y bersamaan 4 dan condong ke bawah. Dan tugas kita ialah nyatakan dengan tepat apa yang diwakili oleh X besar dan Y besar. Ini yang diberikan kepada kita. Persamaan asal dan bentuk graf, pintasan bersamaan 4 dan kecerunan negatif. Dan ini tugasnya. Ungkapkan X besar dan Y besar dalam sebutan X kecil dan Y kecil. Jadi, untuk menyusunnya, kita diberi persamaan dan bentuk graf garis lurusnya, dan kita mahu dua pemboleh ubah baharu yang diplot untuk menjadikannya lurus. Pertama, idea utamanya. Dengan sendirinya, Y melawan X ialah lengkung, parabola, bukan garis lurus. Hukum linear ialah cara memplot semula data, supaya ia menjadi lurus. Pilih gabungan yang betul untuk paksi-paksi, dan lengkung itu bertukar menjadi garis ini. Sebaik sahaja ia lurus, pintasan dan kecerunannya mudah dibaca, dan skim yang menjadi tumpuan soalan ini. Mari kita simpan graf ini di sisi kita. Langkah 1. Ubah bentuk persamaan. Mula daripada persamaan asal. Bahagikan setiap sebutan dengan X kuasa 2. Kemaskan sebelah kanan. Sekarang susun semula supaya ia berbentuk sebutan kecerunan darab sesuatu tambah pemalar. Langkah 2. Padankan persamaan kita dengan bentuk garis lurus piawai. Inilah bentuk piawai itu. Bandingkan kedua-duanya. Apa sahaja yang berada di kedudukan Y besar ialah Y kita, iaitu Y per X kuasa 2. Apa sahaja yang didarab seperti X besar ialah X kita, iaitu 1 per X kuasa 2. Nombor di hadapan, tolak 5, ialah kecerunan. 4 yang berdiri sendiri ialah pintasan. Semak dengan graf. Pintasannya ialah 4, sepadan dengan 4 kita, dan garis itu menurun, kecerunan negatif, sepadan dengan tolak 5 kita. Susunan ini betul. Jadi, secara ringkasnya, Y besar ialah Y per X kuasa 2. Dan X besar ialah 1 per X kuasa 2. Jawapan akhir. X besar ialah 1 per X kuasa 2, dan Y besar ialah Y per X kuasa 2. Perkara yang sering mengelirukan ialah menulis X dan Y secara jelas seperti ini, bukan hanya membiarkannya sebagai persamaan linear sahaja.